kita menjemput pelakon-pelakon dari filem Adik-beradik Panah Barat, dan yang dapat hadir pada hari ini 2 orang sahaja, iaitu Bude Jambu dan Ismail Kaki Patah. Assalamualaikum, apa khabar semua? Dipersilakan. Okey. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan memberi sokongan kepada kami. Dan jangan lupa juga tagline kami. Kita segi-segi dah. Kau aku macam-macam mai. Katakan mai. Okay, saya juga nak berterima kasih kepada fan kita di sana. Apa nama? Banana Boat. Banana Fan. Dan di atas sana Wasalok Fan. Wasalok Fan. Mantap. Lepas tu yang tak lupa kita macam dia dalam di media sosial kecang, tapi sebenarnya dia fan kita. Betul. Tu di sana. Campugu Fan. Mantap. Campugu Lepas tu kita ada Popis di sana. Popis Fan. Banyak fan kita. Banyak. Menarik. Tu kerja kami ni mudah je sebenarnya kan. Betul. Dia macam instant kan. Gaya. Apa lagi? Ada lagi? Ada cakap. Okay. Tak nak cakap banyak. Promote cerita. Cerita. Saksikan cerita kami pada tahun depan, yang akan keluar tahun depan, iaitu Adik-beradik Panah Barang. Saksikanlah. Yes. Awak Ismail Kaki Patah, saya Bude Jambu. Okey. Lepas tu satu lagi saya nak cakap goodbye. Itu je. Baik. Lagi. Aduh, dah kata panggil dah mu ni. Ni tengok apa dialog. Sing mu dah ni. Mu baru nak ingat dialog apa semua. Aduh, sabarlah. Sikit je lagi. Sikit. Dialog tu baca lah malang. Hari ni baru nak baca. Mu ingat mu pelakon mustahil. Sabarlah. Ni tuk-tuk sikit ni. Sabar apa? Weh, Syafi. Dia panggil aku lengah dah Simu pula Ya. Aduh. Kai, muat lah apa sini? Simu pula ni. Baru baca dialog tadi. Dah ingat tadi. Mu ni. Baru nak ingat dialog. Tolong lah. Sikit je lagi. Tak boleh. Mu tahu tak ni? Masa. Mu jangan wajar.